Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa khabar Datuk Seri? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih kerana meluangkan masa kepada kami untuk dalam bual bicara ni berkaitan dengan inspirasi kepimpinan dan pendidikan. Okay, baik, kita mulakan dengan soalan pertama dulu. Berkaitan dengan latar belakang, seperti yang kita tahu, setiap individu mempunyai latar belakang yang berbeza. Pembentukan karakter sahsia hanya bermula daripada rumah dan daripada kecil bersama dengan keluarga. Bolehkah Datuk Seri ceritakan sedikit berkaitan dengan latar belakang dan juga bagaimana dia membentuk Datuk Seri pada hari ini? Okey, terima kasih. Saya daripada berlatar belakangkan keluarga yang miskin. Ya. Ibu bapa saya pegawai getah. Ya. Dan saya ada 8 adik-beradik. Jadi pegawai getah dengan 8 adik-beradik ni boleh dibayangkanlah betapa sukarnya kehidupan. Ya. Terutamanya apabila menawai getah tu bukan menawai getah di kebun sendiri, tetapi di kebun orang. Jadi pendapatan tu dibagi 50-50. Pendapatan daripada penawai tu. Jadi memang kehidupan susah lah daripada kecil. Jadi kehidupan yang susah tu yang membuatkan saya menjadi kuat menghadapi ujian apa pun. Kita bagi saya boleh kita hadapi kerana kita pernah melalui kehidupan yang sukar tu daripada kecil. Jadi kesusahan tu tidak menjadi satu bebanan kepada hidup lah. Dan kita akan sentiasa berusaha untuk keluar daripada kesusahan tu. Kerana itulah, daripada kecil pun itulah yang berlaku. Saya boleh lihat bapa saya, mak saya. Sebab daripada pegawai getah, akhirnya kita ubah sikit di kehidupan tu bila ibu bapa saya mula berniaga di Temerloh. Tapi bermula dengan keadaan yang sangat sukar. Di Temerloh tu pun berniaga. Kita ada kat kampung, kita masa tu trend orang pakai kampung saya tanam limau. Limau manis tu. Jadi mak bapak saya bawa limau kita orang ni jual di Temerloh, di kaki lima dan sebagainya. Saya pernah berniaga di kaki lima lah, saya sendirilah. Jadi jual di kaki lima di Temerloh tu. Dan akhirnya benda tu okey, nampak maju. Akhirnya beli daripada orang kampung pula. Hasil orang kampung tu kita beli, ibu bapa saya beli dan jual. Mana semakin lama semakin bertambah lah jualan dia. Jadi akhirnya sehinggalah dapat buka satu kedai. Kedai kecil lah di pasar Temerloh tu. Jadi slowly lah. Jadi maknanya saya nampak bagaimana ibu bapa saya ubah sedikit-sedikit dia punya kehidupan dia. Dan walaupun susah tapi tak pernah kecewa dengan kesusahan tu, baliknya memberikan rangsangan untuk ubah diri mereka dan sebagainya. Dan itulah menjadi jadi kesusahan dan cara dia keluar daripada kesusahan yang dialami waktu menawai tu, itulah menjadi panduan kepada saya. Menjadi panduan tak boleh give up dalam hidup. Kita kena strive untuk berjaya dan sebagainya. Walaupun mereka bukanlah berjaya besar sepenuhnya, buka kedai besar dan sebagainya, tak. Tapi daripada menawai, mereka dah berhenti menawai. Jadi akhirnya berniaga kecil-kecilan di bandar, di Temerloh lah. Dan saya sendiri memang menghadapi kesukaran lah. Tapi waktu kecil ni kita apa pun kita happy. Kalau orang lain nampak, kadang-kadang kita kesian tengok orang susah. Sekarang kita tengok budak-budak kan. Tapi kita tanya dia happy je. Kau budak kan. Betul. Tapi itulah yang saya alami. Sekolah jalan kaki, lebih kurang 2 batu. 3 kilometer lah jalan kaki pergi sekolah. Kalau kemudian baru saya ada basikal, tapi mula-mula jas 1 tu masih lagi berjalan kaki ke sekolah. Baju satu lai yang baju baru, satu lai lah untuk sekolah. Jadi hidup memang sukar. Dia kecil. Walaupun saya tak rasa, tapi bila
kita tengok balik apa yang saya alami tu bagi orang sekarang lah sangat sukar lah, sangat sukar. Dan itulah yang membentuk jiwa saya, dan sebab itu kalau tengok apa yang saya buat telah semuanya ke arah membantu orang miskin dan sebagainya. Apa kementerian pun saya duduk, di mana-mana kementerian pun fokus saya tetap kepada orang miskin dan sebagainya. Okay, baik, terima kasih Datuk Seri. Seri mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang undang-undang dan juga pernah berlibat sebagai peguam. Sebelum Datuk Seri terlibat secara aktif dalam dunia politik, jadi bagaimana Datuk Seri mula berminat dalam bidang undang-undang, dan apakah pengalaman atau cabaran yang paling signifikan yang membentuk perjalanan Datuk Seri? Dari segi undang-undang ni memang daripada sekolah lagi saya suka, sebab mungkin dipengaruhi oleh filem-filem lah. Kita tengok movie, tengok siri LA Law, ada satu siri tu, itu memang saya suka. Jadi cara lawyers berdebat dan sebagainya itu menarik minat saya. Jadi sebab itu saya daripada kecil, daripada sekolah lagi cita-cita nak jadi lawyer. Cuma saya tersilap masuk sekolah lah. Saya masuk sekolah teknik Kuantan. Teknik tak ada kena-mengena dengan undang-undang. Jadi cikgu saya kata, kalau tu kata 6 kamu masuk sastra lah. Tak payah masuk teknikal. Jadi kalau masuk teknikal ni nak jadi engineer atau arkitek. Jadi kata 6 saya masuk Jaya Akademi untuk ambil sastra, dan saya dapat cemerlang dalam sejarah lah. A masa tu dapat A, dapat masuk UM lah. Jadi dari segi undang tu memang daripada kecil lagi lah. Baik, seterusnya seperti yang kita tahu tadi, Datuk Seri latar belakang daripada bidang undang-undang di Universiti Malaya. Sepanjang gelar mahasiswa, Datuk Seri pasti berdepan berbagai cabaran daripada segi akademik maupun kehidupan seharian. Jadi soalan daripada saya, apakah cabaran utama yang Datuk Seri hadapi sebagai seorang mahasiswa ketika itu? Dan bagaimana Datuk Seri mengatasi cabaran-cabaran tersebut sehingga membina kerjaya dan memegang jawatan tinggi dalam kepimpinan negara? Cabarannya keuangan lah. Itulah sebab saya pun lebih tahu daripada keluarga yang tidak senang. Tapi saya, seperti saya kata, oleh kerana pengalaman waktu kecil tu, jadi kita cuba hidup dengan berdikari. Dan saya tak minta daripada mak bapak saya duit waktu saya universiti. Saya mengajar part time. Sebab tu saya belajar di Jaya Akademik ni siang, siang di universiti, malam saya mengajar part time lah. Dia mengajar part time. Saya mengajar sejarah waktu tu. Untuk tingkatan 5 lah, tingkatan 3 sehingga tingkatan 5 lah. Dan tingkatan 6. Selain daripada itu, saya juga buat tuition house to house. Rumah ke rumah. Anak Cina lah. Saya ajar anak Cina mengajar bahasa Melayu. Segilah pudu lah apa benda, saya ada motor. So ada ruang tu saya tambahkan pendapatan tu, selain daripada gajar part time tu, gajar juga rumah ke rumah. Itu dari segi pendapatan, ekstra pendapatan lah, tapi cukup lah. Berlebih rasanya kadang-kadang. Masa tu 400-500 dah tinggi dah bagi saya. Kan? Boleh dapat lah. Bagaimana Datuk Seri untuk market tu? Saya elankan dalam Melemail waktu tu, dalam Melemail ada untuk elan saja, advertisement saja. Saya advertise lah, siapa yang nak belajar bahasa Melayu rumah ke rumah, saya boleh lah aku hubungi saya. Jadi saya pergilah ada 3 rumah, satu di Pudu, satu dia ada satu taman kat Taman Seputih katanya. Tapi anak murid saya Cina lah, bahasa Melayu. Jadi maknanya buat sendiri, kehidupan tu buat kerja sendiri. Waktu saya belajar, walaupun sekolah Jaya Akademik tu abang saya punya, tapi saya pun kena cari pendapatan untuk saya, untuk mula-mula belajar sebelum masuk universiti. Lepas tu macam mana saya nak jadi cikgu
cikgu. Pasal saya pun tengah tunggu keputusan tingkatan 5. Lepas tu saya belajar, baru masih lagi student tingkatan 6. Jadi takkan saya nak jadi cikgu, tak mungkin lah. Tak qualified lagi. Jadi saya waktu tu ambil hati lembu semua ni, hati limpa barang dalam ni daripada Pasar Borong Selayang, saya hantar ke Mentakap dan Temeloh, hantar ke restoran-restoran. Setiap 2 hari hantar, setiap 2 hari saya hantar, cari duit ekstra lah tu. Jadi saya buat semua benda lah. Asalkan boleh datang duit. Jadi cuma susah sikit lah. Sebab pasar Borong tu pagi kan, pukul 3, pukul 4 tu dah ni, nak hantar balik ke Mentakap dan Temeloh, restoran-restoran. Jadi saya berhenti menghantar tu sampai saya habis tingkatan 6, saya masuk universiti, berhenti. Barulah berhenti menghantar hati, daging dan sebagainya daripada Pasar Borong. Mana saya, kalau ditanya saya, semua saya dah buat lah. Berniaga di kaki 5 tu memang saya buat lah. Kena halau di majlis bandaran pun. Kena, sebab tu bila saya dah keluar universiti, dah jadi lawyer, saya jadi ahli majlis daerah Temeloh, menjadi pengurusi jawatan kuasa undang-undang dan penguatkuasaan. Jadi orang penguatkuasa tu tahu dulu dia pernah halau saya semua. Saya cakap ke dia, dulu awak orang yang halau saya. Kita peniaga-peniaga kecil di Temeloh waktu tu terpanggil you all unknown tau. Saya cakap ke dia, kalau you all datang, unknown datang, kita kata. Berlari-lari lah kita kat tengah bandar tu, tarik limau menyetung dan sebagainya, nak menyelamatkan diri. Lepas tu bila saya jadi saja pengurusi majlis, pengurusi jawatan kuasa undang-undang tu, saya kata tak boleh rampas barang orang. Nak saman, tapi barang-barang, kalau kedai cendol, kedai apa pun, jangan rampas kursi meja semua. Beri saman dia. Dia masih lagi boleh berniaga tempat lain, barang-barang ada lagi. Kalau barang semua you dah rampas, dia nak beli yang baru, di mana dia duit? Itu benda-benda yang di pengalaman itulah yang kita boleh buat keputusan yang baik untuk orang ramai, berniaga kecil miskin terutama. Jadi pernah berniaga macam tu, pernah berniaga hati lembu dan sebagainya, and then tuition rumah ke rumah. Itu semua untuk survive lah. Untuk survival tu memang saya sendiri, sebab dah dilatih daripada kecil. Jadi kalau cabaran masa belajar universiti, itulah cabaran dia. Cabaran dia dari segi kewangan. Tapi kita dah biasa cari duit, jadi kita buatlah apa, kita tahulah apa yang nak dibuat. Jadi bolehlah saya survive. Ada motor. Saya beli motor bukan kenapa, sebab motosikal tu untuk memudahkan saya kerja lah, sambil belajar. Okey, terima kasih Datuk Seri. Baik, untuk soalan seterusnya, Datuk Seri pernah memegang jawatan sebagai Perdana Menteri dan juga Ketua Pembangkang. Jadi soalannya, apakah perbezaan utama tanggungjawab antara kedua-dua peranan ini? Dan apakah sumbangan atau pencapaian yang paling Datuk Seri banggakan sepanjang memegang jawatan sebagai Perdana Menteri dan juga sebagai Ketua Pembangkang? Okey, Ketua Pembangkang ni yang kita bawa suara rakyat yang kerajaan belum buat. Jadi cadangan kita propose lah, dan saya pun waktu saya jadi Ketua Pembangkang, kita tidak mengambil sikap kerana kita pembangkang kita mesti bangkang, tak mesti. Ya. Apa yang patut kita bangkang, kita bangkang. Apa yang patut kita sokong, kita sokong. Sebagai pembangkang pun bukan mesti bangkang segala-galanya. Tak. Kita bangkang dan kita ada benda yang kita boleh support, kita support. Sebagai contoh, 18 tahun untuk umur mengundi. Itu kita bawa bersama dengan, kita pun sokong, pembangkang pun sokong cadangan kerajaan, dan dilaksanakan waktu saya jadi Perdana Menteri. Maknanya bukan, sebab itu saya kata bukan mesti kita jadi pembangkang yang semata-mata bangkang. Jadi kita secara rasional. Waktu saya tu tak banyak sangat bergaduh dalam parlimen. Ya, waktu saya jadi Ketua Pembangkang pun kita lawan kerajaan,
ya, kita lawan dalam dewan, walk keluar beramai-ramai, berlaku, tapi tidak secara emosional. Kita secara rasional. Jadi itulah waktu pembangkang. Tapi bila jadi Perdana Menteri, kita kena pertahankan dasar yang kita buat. Jadi pembangkang ni kritik dasar yang kita buat, yang mungkin tidak setuju. Waktu Perdana Menteri, kita mempertahankan dasar yang kita buat walaupun ditentang oleh pembangkang. Itu beza dia. Di dalam keadaan yang, tapi itu saya kata tadi, ada masanya kita boleh bersama, tapi ada masanya. Supaya waktu saya jadi Perdana Menteri pun, banyak benda yang saya buat, saya bincang. Saya bentuk jawatan kuasa, komiti untuk bincang katakan undang-undang yang baru yang kita nak bentangkan. Bukan kita main bentang terus. Jadi kita bincang juga dengan pembangkang. Pembangkang ada suara lah waktu itu untuk beri pandangan dan sebagainya. Saya buat macam tu sebab pengalaman saya sebagai ketua pembangkang. Sebagai ketua pembangkang, kita nak kalau boleh apa yang pandangan kita tidaklah ditolak 100%. Kalau boleh kita betul ansur lah dari segi, dan bagi kita bila kita beri pandangan itu untuk kebaikan rakyat, dan kajian patut buat apa yang baik untuk rakyat. Jadi sebab itu kita akan terus menegur. Dan bila kita jadi Perdana Menteri, kita tidak anggap apa yang pembangkang cakap tu semuanya tak betul. Jadi kita pun boleh berbincang sebab saya pernah jadi ketua pembangkang. Jadi macam itulah layanan kita nak, mungkin layanan lebih baik daripada dia buat pada saya, supaya kita boleh memutuskan satu perkara tu dengan pandangan bersama. Kita dengar juga pandangan daripada pembangkang. Dan ada komiti pun sebelum satu isu besar tu diputuskan. Jadi waktu saya tu tak timbul isu sangat dengan pembangkang sebab saya ada menandatangani perjanjian MOU supaya pembangkang kira waktu tu waktu yang agak sukar dari segi ekonomi rakyat sebab baru Covid. Saya ambil alih, Covid tak selesai lagi. Ekonomi belum buka sepenuhnya lagi. Jadi bila saya jadi PM, saya panggil pembangkang, kita beritahu isu yang besar sekarang, isu rakyat ni. Isu rakyat. Covid pun tak selesai sepenuhnya. Dan kita kena bangunkan semula ekonomi. Ekonomi waktu tu dalam keadaan yang agak sukar. Bukan kita saja tapi seluruh dunia. Dan saya lebih tengok kepada ekonomi golongan-golongan usahawan kecil yang jual pagi untuk makan pagi, jualan malam untuk makan malam. Jadi dia orang yang paling terkesan. Jadi itu yang kita perlu bantu mereka. Kalau kita bergaduh lagi isu-isu remeh-temeh ni, kata tak akan selesai isu yang besar yang melibatkan rakyat. So akhirnya dia orang setuju dengan saya untuk menyokong saya dari segi dalam mentadbirkan negara, dan dia tak ganggu, dia tak objek apa yang kita buat. Seperti saya kata tadi lah, benda semua kita boleh runding. Jadi akhirnya kita tanda tangan perjanjian supaya kita bersama-sama isu-isu undang-undang yang besar, yang penting pun kita bincang. Mana bila lulus tu biasanya takkan ada, kalau undi tu mesti lulus lah. Jadi walaupun besar tanggungjawabnya kerana Perdana Menteri, kerana kita menghadapi pembangkang, tapi kerana kita dah ada MOU dan sebagainya, perkara tu dapat dikeluarkan. Jadi fokus kita boleh untuk selesaikan isu Covid dan juga membuka perniagaan. Dan akhirnya bulan April 2022 tak silap saya, kita dah umum dengan masa tu kita anggap kita isytiharkan tidak lagi pandemik tetapi endemik. Pandemik ni wabak lah macam kita berlaku tu. Tapi kalau endemik ni sakit biasa. Macam kita sesama kita makan ubat lah. Tapi tak adalah nak PKP tutup, tak boleh keluar rumah, tak ada lagi. Jadi waktu itulah kejayaan terbesar adalah apabila kita berjaya membuka seluruh negara, boleh keluar negara dah masa tu. Saya buat masa tu dengan Singapore, the first negara yang kita bersama-sama, kita buka pintu, dia pun buka pintu negara dia. And then dari segi ekonomi, kita start bantu usahawan ini, dia orang dah boleh berniaga, dan kita bagi cash kat dia orang untuk memulakan perniagaan.
dan kita bagi tekun, kita bagi pinjaman tanpa faedah dan sebagainya lah, untuk mempercepatkan peniaga-peniaga kecil terutamanya memulakan perniagaan penghidupan baru lah. Jadi kerjaan kita buka negara selepas COVID dan pulihkan balik ekonomi. Ke soalan seterusnya. Jadi pada 23 September 2022 yang lepas, Datuk Seri merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama untuk berucap di pentas PBB menggunakan bahasa Melayu. Jadi apakah mesej utama yang Datuk Seri ingin sampaikan kepada dunia, khususnya generasi muda di Malaysia melalui penggunaan bahasa Melayu? Ya, satu-satunya negara dalam dunia saya rasa yang penduduk majoritinya masih lagi berjuang untuk mengangkat bahasa. Bahasa dia. Mana ada dalam dunia? Thailand, bahasa Thailand digunakan kata-kata. Kalau you pergi Thailand, program-program rasmi semua gunakan bahasa Thailand. Dan orang Thailand tak ada pun berjuang untuk mengangkat martabat bahasa Thai. Begitu juga di Indonesia. Semua gunakan bahasa Indonesia. Semua gunakan bahasa masing-masing. Dan tak ada pun orang di Indonesia buat simposium untuk memertabatkan bahasa Indonesia. Tak ada. Yang ada kita. Kita penduduk majoriti. Bahasa kita adalah bahasa yang diiktiraf oleh perlembagaan. Bahasa Melayu adalah bahasa yang disebutkan bahasa kebangsaan di dalam perlembagaan. Tetapi orang kita masih malu nak bercakap bahasa Melayu, terutama di dalam negara. Masuk dalam negara. Luar tu memanglah. Dalam negara pun termasuk. Semua tak nak guna bahasa Melayu. Kalau ada program rasmi, convention ke simposium ke apa benda ke, kalau ada 2-3 orang je orang bukan Melayu, orang barat misalnya, orang ada dalam tu, peserta 500, dia orang ada 5 orang terus guna bahasa Inggeris. Takkanlah kita 500, dia belajarlah faham bahasa kita. Dan ada banyak cara lah untuk dia faham apa yang berlaku tu. Dia boleh pakai ini, kita boleh translate dalam bahasa Melayu. So waktu saya tu saya kata no, kita mesti gunakan bahasa Melayu. Kalau kita sendiri malu tak nak gunakan bahasa Melayu, sampai kiamat pun bahasa Melayu akan tetap menjadi bahasa pinggiran. Bahasa Melayu tidak dilihat sebagai bahasa ilmu. Kan? Orang-orang yang berpendidikan tinggi, yang hebat ni merasakan tak hebatlah dia kalau digunakan bahasa Melayu. Dan tu perkara tu perlu dikikis. Dan saya perlu tunjukkan bukti. Saya tak boleh bercakap dia kata kita guna bahasa Melayu, tiba-tiba ada program guna bahasa Inggeris. Waktu saya tu semua bahasa Melayu. Tak kira lah apa program pun, kalau rasmi kajian bahasa Melayu, surat menyurat bahasa Melayu. Saya pergi ke luar negara, jumpa dengan pemimpin negara lain, saya tengok kalau dia guna bahasa dia, saya guna bahasa Melayu, bahasa saya. Tak boleh lah dia guna bahasa Arab, saya guna bahasa Inggeris. Tak boleh. Sebab kalau pergi China, Jepun, semua sekali ni, semua ASEAN country ni semua guna bahasa dia. Yang tak guna bahasa sendiri, Malaysia guna bahasa Inggeris, Brunei guna bahasa Inggeris, Singapura guna bahasa Inggeris, Filipin guna bahasa Inggeris. 6 negara lain semua guna bahasa masing-masing. Jadi bila saya pergi negara diorang guna bahasa dia. Katakan saya ada perjumpaan dengan 4 mata dengan presiden negara lain, dia guna bahasa dia. Dan kita ada interpreter untuk translatekan bahasa Inggeris saya kepada bahasa dia. Kalau dah you bahasa English pun dia translate, baik guna bahasa Melayu you translate. Betul. Kan? Unless you cakap orang putih dengan saya, okey lah berdua. Tapi dia cakap bahasa dia, kita cakap bahasa Inggeris. Lepas tu kena translate ke dia. So saya kata translate terus guna bahasa Melayu. Kan? Jadi dan yang paling besar sekali adalah di United Nations lah. Masuk satu lah. Jadi saya buat keputusan
Mungkin selama ni orang tak pernah dengar bahasa Melayu di United Nations. Okey. Saya cakap bahasa Melayu. Saya pakai baju Melayu. Baju Melayu hitam. Rasmi lah baju Melayu hitam tu dengan cakap bahasa Melayu tu. Waktu tu pengurusi persidangan waktu tu dia bergila-gila, dia duta Malaysia ke Bangsa Bersatu. Dia pun pakai baju hitam, baju Melayu juga. Jadi you tahulah bangsa orang lain dalam negara kita tak happy lah. Kata mana boleh, kan? Itu bahasa kita. Sebab tu Boni Agung cakap saya happy sangat. Dia Agung kata kalau kau tak boleh terima bahasa Melayu, tak payah duduk Malaysia lah. Itulah sebenar-benarnya sepatutnya. Jadi mesej yang saya nak sampaikan kepada rakyat Malaysia terutamanya, look, bahasa Melayu pun boleh digunakan di mana-mana saja dalam dunia, termasuk Bangsa Bersatu. Biar dia nak kata apa pun. Dan saya masih buat simposium mengantarabangsakan bahasa Melayu itu setiap tahun. Tahun ni tahun keempat lah, tahun kelima. Saya buat. Saya teruskan juga. Surat menyurat saya dengan pemimpin negara luar, saya tulis bahasa Melayu. Official letter. Dikepilkan dengan translation. Dia masih tahu, dia masih faham juga bahasa. Kurang-kurangnya dibuka bahasa Melayu dulu. Yang bawah tu adalah bahasa Inggeris, dia baca lah. Negara-negara lain pun macam tu. Negara Arab pun buat macam tu. Dia akan tulis dalam bahasa dia, kemudian dia translate bahasa Inggeris. So kenapa kita tak boleh buat macam tu? Kan? Tapi sebab kita ni semangat tu, dan lagi pun dia rasa kalau dia bercakap bahasa Inggeris, dia hebat lah, cerdik lah dia. Saya cakap, orang paling bodoh dekat England pun cakap bahasa Inggeris, tak jadikan dia hebat pun. Bahasa itu language yang untuk pengantaraan untuk kita bercakap, untuk kita faham apa dia nak, dia faham apa saya nak. Orang bisu tak ada keluar suara pun, tapi dia masih communicate dalam bahasa dia. That's bahasa. Itu bahasa. Tujuan bahasa tu adalah untuk komunikasi. Bukan untuk kebanggaan bahasa tu paling standard dalam dunia. Tamil cakap bahasa dia paling standard dalam dunia, Tamil. Sebab itu dia tak cakap bahasa Hindi, walaupun bahasa kebangsaan dia Hindi di India, tapi bahasa dia, bagi dia paling standard dalam dunia. Kita tak rasa pun bahasa Tamil tu paling standard dalam dunia. Tapi kebanggaan kepada bahasa sendiri itu mesti ada kepada kita, kan? Lepas tu saya kata tadi, mana ada dalam dunia penduduk majoriti fight untuk bahasa dia, sepatutnya penduduk minoriti yang fight untuk penggunaan bahasa dia sebagai bahasa kedua ke bahasa ketiga. Ini kita pula dah puluh tahun dah melekar. Jadi bagi saya mesej yang jelas adalah bahasa Melayu adalah bahasa ilmu, boleh digunakan. Waktu Melaka menjadi pusat perdagangan dunia, seluruh dunia datang. Dia cakap English ke apa? Melayu. Cakap Melayu. Kan? Seluruh dunia, Cina datang, Portugis datang, semua cakap bahasa Melayu. Belajar dulu lah. Okey, baik. Pada zaman pemerintahan Perdana Menteri yang ke-8, Datuk Seri sebagai Menteri Kanan ketika itu, Menteri Kanan Keselamatan, dan seterusnya menjadi Timbalan Perdana Menteri, dan seterusnya menjadi Perdana Menteri. Sepanjang itu adalah zaman masih pandemik COVID-19, dan soalannya, bagaimanakah tercetusnya idea ketika Datuk Seri menjadi Perdana Menteri, gagasan keluarga Malaysia, dan sepanjang tempoh itu apakah cabaran yang dihadapi, perbezaannya di antara Menteri Kanan, Timbalan Perdana Menteri dan juga Perdana Menteri? Yes, gagasan keluarga Malaysia ni bila saya jadi Perdana Menteri lah, ya. Dan saya gunakan gagasan keluarga Malaysia tu sebagai kita punya tagline kerajaan tu, sebab pengalaman saya sewaktu menjaga Malaysia waktu COVID. Waktu COVID tu, kita boleh tengok orang Malaysia ni dari segi semangat kekeluargaan tu tinggi, ya.
Kalau orang Melayu sakit, kalau orang Melayu tu ada masalah, makanan tak cukup dan sebagainya, orang Cina pun akan hantar. Kalau orang India sakit, orang Melayu pun akan hantar. Jadi sikap tolong menolong sama-sama tu berlaku begitu jelas waktu COVID-19. Walaupun sebelum tu kita kadang-kadang agak resis juga kadang-kadang apa tindakan kita tu. Tapi waktu COVID, perkara tu tak ada. Sikap tolong menolong tu kuat di kalangan semua. Satu belia contoh keluar menghantar barang, hantar ke, tak kira Cina, Melayu, India pun mereka hantar. Jadi perkara itulah yang menyebabkan saya fikir ini adalah semangat kekeluargaan yang boleh membantu perkara-perkara macam ni. Jadi sebab itulah bila saya jadi Perdana Menteri, saya bawa semangat tu, ya. Semangat yang saya tengok tu saya bawa ke dalam kerajaan untuk dijadikan sebagai cara hidup kita, iaitu kekeluargaan. Kalau dulu kita kata sepasukan. Kalau di office, di kementerian-kementerian kita sebut bekerja sebagai satu pasukan. Tapi bila waktu saya kata bekerja sebagai satu keluarga. Keluarga ni, kalau keluarga kita susah, of course kita akan tolong keluarga susah. Jadi semangat keluarga tu penting. Itu yang mengurangkan ketegangan antara kaum di negara kita. Saya bukan nak kata apa, waktu saya tu tak dengar sangat isu yang berkaitan dengan pergaduhan sebab agama, sebab kaum, tak ada. Masa tu tenang je keadaan. Kita tak dengar isu-isu yang melibatkan kaum dan agama waktu itu. Jadi sebab itu saya tekankan semangat kekeluargaan. Ambil contoh di Sabah Sarawak, Sabah. Perkahwinan campur ni berlaku begitu natural sekali. Dalam satu keluarga ada Kristian, ada Islam, kalau Cina ada Buddha. Dia tak kisah. Kita ni nampak macam susah sikit lah macam tu nak menerima keadaan seperti itu. Tapi kalau Sarawak, Sabah, perkara biasa. Dalam keluarga ada 3-4 jenis agama dalam keluarga. Tapi mereka tetap hidup sebagai keluarga. Tak pecah pun walaupun agama, walaupun bangsa tu berbeza, kaum tu berbeza, etnik tu berbeza. Tapi mereka boleh bersama sebab semangat kekeluargaan. Jadi sebab itu saya bawa semangat kekeluargaan dalam pentadbiran negara ketika itu. Okey, baik. Berdasarkan pengalaman kehidupan Datuk Seri pernah menyertai pertubuhan belia 4B kawasan ya. Dan juga sebelum itu terus menyertai UMNO dan juga pernah menjadi Menteri Belia dan Sukan. Soalannya bagaimana pengalaman Datuk Seri berada di pertubuhan belia, berada di pertubuhan UMNO itu sendiri, dan juga bagaimana itu menyebabkan Datuk Seri memahami aspirasi dan jiwa masyarakat, terutamanya belia, anak muda, dan juga sedikit pandangan berkaitan dengan Akta Had Umur Belia itu telah diturunkan kepada 30 tahun. Had umur tu waktu tu masa saya tu 40 kot. 30 ke 4? Saya dah lupa. Waktu saya jadi Menteri Belia masih 40. Masih 40. Tapi dah akta dah kita turun kepada 30. Cuma sekarang ni turun kepada 30 lagi. Sekarang 30. Baru buka kuasa. 1 Januari 2026. Okey. Masa saya tu 40 lah. Masih 40. Okey. Saya memang lepas pada keluar universiti, saya masuk Belia 4B. Ya. Waktu tu belum masuk politik lagi lah. Ahli UMNO tapi Belia 4B. Bagi saya itu sebagai satu loncatan untuk seterusnya. Kita kena apa-apa kita bermula daripada bawah lah. Jadi supaya kita memahami aspirasi belia. Walaupun student dengan belia dia dari segi aspirasi dia tak jauh sangat beza dia. Tapi student terikat kepada banyak peraturan lah di universiti. Dan kita dia lebih bebas lah belia. Dan saya dinasihatkan supaya kalau nak belajar politik, masuklah NGO dulu. Belia, masuk belia. Sebab tu saya masuk 4B tu. Dan saya satu penggal saja 4B lah. Dan waktu tu
saya ni bernasib baik sikit dalam UMNO. Sebab saya walaupun daripada bawah tetapi diberi peluang duduk dalam jawatankuasa bahagian tu awal. Okay, waktu tu saya umur 27. Masuk dalam AJK bahagian. Saya tak masuk pemuda dulu. Saya terus masuk bahagian sebab saya kata tadi saya bernasib baik sebab ada orang yang tarik saya. Ada godfather lah dalam politik. Jadi Tan Sri Sabarudin Cik waktu tu dia ketua bahagian Peluh. Jadi dia kenal saya, dia tahu saya. Jadi dia offer saya untuk jadi AJK bahagian. Jadi saya jadi AJK bahagian dulu barulah. Lepas tu 5 tahun saya sebagai ketua penerangan bahagian. Tahun 1993, after 5 tahun dalam bahagian, saya masuk jadi ketua pemuda. Jadi saya jadi ketua pemuda tu, dan maknanya dah berbeza lah dari segi, kalau belia biasa ni tak ada parti lagi, tapi bila saya dah jadi ni, saya dah jadi UMNO, ketua pemuda UMNO, jadi keadaan semakin berbeza lah. Itu dari segi politiknya dah maknanya more kepada politik lah, more kepada politik. And then alhamdulillah tahun 2008 saya dilantik sebagai Menteri Belia dan Sukan. Dan waktu tu pengalaman kita dalam belia tu lah yang mengajar, yang memudahkan kerja saya. Kita dah tahu dah apa kehendak belia yang tak dicapai lagi, apa perkara yang dibuat oleh belia, persatuan belia dan sebagainya. Sebab itu waktu tu saya tumpukan lebih sikit kepada belia. Sebab sebelum tu siapa jadi Menteri Belia dan Sukan, ramai orang menganggap yang keutamaan kita adalah sukan, bukan belia. Sebenarnya tidak juga macam itu. Cuma sukan ni apa yang kita buat boleh nampak. Boleh nampak. Betul. Kalau kita berjaya. Waktu saya tu kejayaan paling besar, Chong Wei dapat pingat perak di Sukan Olimpik. Jadi orang nampak. Seolah-olah kita ni push sukan belia sangat. Tak juga. Belia pun kita ada program belia. Dan waktu saya memang kita pastikan ada program belia ni diperhebatkan. Ya. Bukan, tapi walaupun pun nampak sukan lah. Tapi sebenarnya belia tu pun kita perhebatkan. Bila saya masuk je jadi Menteri Belia, saya pusing seluruh negara, di setiap negeri dialog terbuka dengan belia. Setiap negeri saya pergi, tanya apa kehendak belia. Jadi program yang saya atur lepas tu adalah berdasarkan kepada program dialog yang saya buat dengan semua ahli persatuan belia di seluruh negara, di setiap negeri. Jadi pandangan dia tu kita ambil dan kita jadikan sebagai polisi yang baru selepas. Jadi kita dengan belia lah. Dan kita buat macam tu sebab kita tahu kita pernah jadi belia. Apa yang kita nak tak tercapai tau. Waktu jadi pemuda pun macam-macam kita nak supaya dibuat untuk orang muda, tapi mungkin tak banyak tercapai. So bila saya diberi peluang, kita proceed lah, pasal itu dah kuasa kita lah. Ya. Tapi pengalaman belia itulah yang sebenarnya memudahkan kerja saya sebagai Menteri Belia dan Sukan. Soalan seterusnya, sebagai seorang tokoh yang berpengalaman yang telah melalui pelbagai fasa kepimpinan dan pembangunan negara, pandangan Datuk Seri amat bernilai dalam membimbing hala tuju Malaysia ke arah kemajuan yang berterusan. Jadi apakah 3 keutamaan utama yang Datuk Seri percaya perlu diberi fokus oleh kerajaan dan generasi muda pada hari ini bagi memastikan Malaysia terus maju, stabil dan berjaya dalam menghadapi cabaran global seperti perubahan ekonomi, teknologi dan nilai sosial? Ya, kita mesti tidak ketinggalan dari segi arus semasa dunia. Itu ya. Sebagai contoh sekarang ni AI. So kita kena fokuskan kepada AI. Tapi memang apa yang dibuat oleh kajian hari ni pun kita bercakap soal AI juga. Dan kita cakap soal vocational TVET. Ya, TVET waktu zaman saya pun dah ada, kita ada jawatan kuasa TVET tu. Sebab negara kita masih lagi dalam pemikiran yang lama.
Ya. Ibu bapa pun masih dalam pemikiran yang lama. Ya. TVET dianggap sebagai pelajar yang tak boleh, dari segi kecemerlangan ni adalah dianggap sebagai, kalau zaman dulu, waktu saya dulu sekolah vocational dan sebagainya, dianggap sebagai tempat drop out lah, student drop out dan sebagainya. Jadi kita tak fokus kepada TVET. Sedangkan banyak negara dalam dunia ni, Perancis, Jerman, TVET adalah pilihan utama. TVET. Jadi sebab itu, tapi kita tak. TVET adalah tempat yang terceceh. Tak ada tempat lain nak pergi, masuk TVET. Jadi kita nak ubah pemikiran tu. Pemikiran ibu bapa tu utamanya. Tak nak rasa malu bila anak dia tak dapat masuk sekolah bagus bagi dia, tapi masuk sekolah vocational, TVET. Bagi dia benda yang kurang, yang dia tak, bagi dia anggap benda yang tak berapa bagus lah untuk keluarga dia. Di luar negara, TVET, macam kata dua negara tadi, TVET merupakan pilihan utama. Jadi dari segi kita kena berada di dalam arus perdana yang berlaku di seluruh dunia ni. Kita tak boleh ketinggalan. Kalau kita masih lagi menganggap TVET tak penting, contoh, jadi akhirnya kita akan ketinggalan. Because sekarang ni dunia teknologi menguasai dunia ni, ya. Kalau macam dia pergi ke China, tengok China dah, kita cakap pasal kereta terbang ni zaman dulu, tapi kita tak buat, cakap je lah kan. Kalau kita tak buat. China, saya pergi 2 tahun lepas di negeri China, dia dah ada kereta terbang, dah ada. Cuma dia tak start lagi because dia tengah buat peraturan undang-undang. Takut setinggi mana, takut apa benda yang berlaku kat atas tadi kan, bahaya kan. Dia ada undang-undang lah. Maksudnya dari segi penguasaan teknologi itu sangat penting hari ini, dan TVET lah. Jadi, dan kita betul kata tak boleh terasing daripada apa yang pemodenan yang berlaku sekarang. Kita mesti bersama-sama dengan pemodenan. Jadi itu yang paling penting sekali lah. Kalau dia kata 3, bagi saya itu yang paling penting yang perlu ada kepada negara kita. Tapi sebagai sebuah negara, kita ni negara yang masih, walaupun kita tak anggap sebagai, kita ni dah dianggap sebagai negara maju, walau negara maju, tapi dari segi soal kemiskinan tu tetap wujud, masih lagi wujud. Jadi fokus kita yang keduanya adalah untuk menghapuskan kemiskinan. Kita tak nak, kita maju, sebahagian hanya maju, tapi yang bawah ni masih lagi miskin. Banyak negara di ASEAN ni, contoh, kita pergi ibu negara ni hebat, tapi kalau kita keluar bandar, teruk, masih teruk lagi. Ya, kemiskinan teruk lagi, infra kepada kawasan-kawasan luar bandar masih teruk dan sebagainya. Jadi kita, walaupun kita maju, saya kata tadi, kita perlu maju mengikut dunia yang sedang menuju kemajuan teknologi dan sebagainya, tapi asas untuk yang kita fokus adalah mesti tak boleh tinggalkan soal kemiskinan dan sebagainya. Okey, baik. Melihat Datuk Seri daripada awal tadi menceritakan tentang perjalanan dan perjuangan Datuk Seri, bermulalah daripada peringkat akar umbi dan juga sampailah memegang jawatan yang paling utama di negara kita, Perdana Menteri Malaysia. Jadi sedikit nasihat dan juga pesanan Datuk Seri kepada mahasiswa, anak muda yang bercita-cita untuk menceburi dalam bidang kepimpinan di dalam arena politik maupun dalam bidang-bidang profesional yang lain, supaya mereka ini mampu membina kerjaya dengan daya saing, berintegriti, dan juga yang penting sekali berbakti kepada masyarakat. Okay. Tadi saya tak jawab juga soalan beza antara pertahanan, apa nama, TPM dan TPM. Pertahanan waktu tu kita di dalam COVID sebenarnya. Waktu saya jadi Menteri Pertahanan tu, seminggu je saya masuk office, terus COVID, PKP. Jadi saya tak sempat langsung lagi nak ke kementerian lagi waktu tu. Setiap hari ada di
Putrajaya untuk memfungsikan mesyuarat jawatan kuasa menangani COVID, ya. Dan kita anggap diletakkan di bawah keselamatan, ya, di bawah keselamatan. Saya Menteri Pertahanan dalam kluster keselamatan lah, KDN dan sebagainya. Jadi waktu itu memang fokus kita lebih kepada COVID. Tapi pertama kali dalam sejarah polis dengan tentera boleh bersama. Kalau dulu polis dengan tentera ni tak bersama lah, kurang. Tapi waktu COVID bersama. Tentera tak pernah ada di bandar. Tentera dia operasi lautan dan sebagainya. Tapi waktu COVID, tentera dengan polis di roadblock, tempat kawalan selamatan untuk roadblock lah. Roadblock ada askar. Dulu tak ada. Jadi and then dari segi menghadapi orang luar, kita takut nanti orang daripada Indonesia masuk ke negara bawa COVID. Jadi kita kawalan sempadan tu ketat. Pertama kalilah tentera, polis, APM dan sebagainya bersama. Jadi banyak benda-benda yang melibatkan keselamatan, tapi lebih kepada COVID. Lebih kepada COVID. Kalau dulu mungkin waktu tenang ni banyaklah keluar negara, ada mesyuarat dan sebagainya. Tapi waktu COVID kita lebih fokus kepada COVID. Itu waktu saya jadi Menteri Pertahanan, ya. And then TPM sekejap sangat, 42 hari. 42 hari. Jadi TPM ni yang penting waktu tu jawatan yang lain selain daripada TPM. TPM ni dia tak ada apa-apalah, ya, dari segi kementerian yang kementerian melalui kementerian lah apa benda program dan sebagainya dilaksanakan. TPM tak ada. Waktu tu saya Menteri Pertahanan lagi, merangkap Menteri Pertahanan. Kerana Pertahanan lah yang ada kerjanya. Kalau Perdana Menteri tak boleh pergi, baru Timbalan Perdana Menteri pergi. Jadi Timbalan Perdana Menteri membantu Perdana Menteri. Jadi tugas hakikinya sebagai Timbalan Perdana Menteri tak jelas. Sebab ianya berdasarkan kementerian. Tapi kalau ada kementerian lain buat program, kalau saya jadi Menteri Pertahanan, saya program Kementerian Pertahanan sajalah. Kementerian Kebudayaan contoh, Kementerian Pelancongan saya tak terlibat. Tapi sebagai TPM, walaupun saya hakiki saya sebagai Menteri Pertahanan, tapi saya boleh pergi untuk program Kementerian Pelancongan sebagai contoh. Menteri Pertahanan tak boleh, itu kementerian lain. Tapi sebagai TPM saya boleh pergi. Itu saja beza. Ya. Dan sebagai PM, tahulah, lagi kita tak ada kementerian lah. Walaupun sekarang ni PM jadi Menteri Kewangan. Jadi itu terserah kepada Perdana Menteri lah. Macam saya kata tak payah. Tan Sri Mahyudin pun tak ada. Kita fokus kepada kita dan polisi-polisi yang lain. Itu yang lebih penting lah. Kita bincang polisi, kita ada pengurusi jawatan kuasa ekonomi. Dari segi PM dia lebih luas lah. Dia pun bebas juga, macam TPM tadi lah. Semua benda bawah PM. Jadi itu antara perbezaan antara ketiga-tiga tu lah. Ya? So, soalan tadi tentang nasihat orang muda. Orang muda. Saya pun pernah jadi Presiden Persatuan Pelajar Universiti Melaya. Jadi kita kena ada prinsip yang jelas lah dalam perjuangan kita, terutamanya yang melibatkan orang muda ni lah. Ya, prinsip kita kena mempunyai prinsip lah. Tak boleh kita dari segi apa saya nak kata ni, tak ada pendirian. Tak ada pendirian. Sekali ke kanan, sekali ke kiri. Kita kena ada prinsip. Bila kita ada perkara yang kita nak perjuangkan, kita mesti jelas apa yang kita nak buat. Baru
pengikut kita boleh ikut apa yang kita nak buat. Tapi kalau setengah tu saya kata tadi lah, lompat sana melompat sini, bagi saya itu tak boleh menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik, walaupun orang kata dari segi politiknya tak bagus lah, sebab dia sanggup mati kerana prinsip. Ada orang sanggup mati kerana prinsip, dia tegakkan apa yang dia percaya. Itu sebenarnya lebih baik bagi orang, lebih baik daripada orang yang tidak ada pelirian. Cuma kadang-kadang orang yang tak ada pelirian ni boleh hidup pasal dia boleh mengikut, walaupun dia buang prinsip dia, tapi dia boleh hidup lah dalam politik. Tanpa merintah pun dia boleh hidup pasal dari segi prinsip dia tak ada, dia boleh ikut. Tapi orang yang berprinsip tidak akan larilah daripada prinsip dia, dan akhirnya orang akan hormat dia. Walaupun dia, orang kata mati sebagai dead hero. Dead hero ni orang kenang you lah, tapi you tak ada apa-apa lah. You tak dapat apa yang you perjuangkan pasal you dah mati. Tapi you mati atas dasar prinsip. Orang yang tak berprinsip mungkin hidup akan jadi somebody yang important, tapi dari segi orang ramai akhirnya akan melihat bahawa pemimpin sebenar adalah orang yang dead hero tadi, yang mati tadi. Tapi setengah orang kata bodoh lah. Patutnya you ikutlah, asal boleh jadi apa benda yang you nak. Tapi setengah orang tak. Macam sekarang ni kita lah contoh UMNO, no DAP contoh. Ada orang yang terus kekal dengan no DAP, tapi dia tak ke mana lah, dia kena titik lah. Ada orang kata oh dulu dia yang paling kuat no DAP, sekarang ni dia yang paling kuat kata oh DAP ni bagus. Ada jenis macam tu lah. Tapi yang bagi saya, biarlah kita kekal dengan prinsip kita. Kalau no DAP, no DAP lah. Kesetiaan lah. Kesetiaan tu penting. Kesetiaan kepada perjuangan. Ya, bukan kesetiaan kepada individu semata-mata. Individu boleh berubah. Kalau pemimpin kita sanjung sangat tu tiba-tiba berubah, bagi saya tak perlu kita ikut dia lah. Ya, kita kena setia dengan perjuangan kita. Kita ke soalan seterusnya dan mungkin soalan terakhir untuk sesi Boleh soal tu tak perlu ikut. Okey, untuk soalannya, barisan pendidik dan pemimpin memainkan peranan penting dalam pembangunan modal insan. Jadi soalannya, apakah harapan Datuk Seri kepada golongan ini dalam melahirkan generasi yang mampu memimpin negara pada masa hadapan? Untuk barisan pendidik. Kat saya, rakyat pun mengharapkan kepimpinan yang baru, terutamanya you all semua dalam student ni, untuk mampu mengubah apa yang ada di Malaysia ni kepada yang lebih baik lah. Kita nak setiap kali perubahan berlaku dari segi generasi ni membawa kebaikan yang lebih untuk rakyat lah terutama. Ya. Lepas tu saya kata tadi, sehebat mana pun kita, perkara asas yang masih lagi kita beri tumpuan di negara kita ni adalah kemiskinan. Ya, kita dah merdeka dah lama, tapi yang itu masih lagi tak selesai. Bukan setakat Malaysia, saya kata negara-negara yang lagi worse daripada. Walaupun kita mampu buat roket hantar ke bulan pun, kalau rakyat kita masih miskin, kan tidak ada maknanya juga. Lepas itu bagi saya, sebagai orang miskin pernah melalui kemiskinan, saya boleh rasakan kesusahan dia orang tu. Walaupun kita dah berjaya macam-macam, tapi iaitu kita tak boleh tinggalkan. Fokus masih lagi ke arah untuk bantu dia orang. Jadi saya harap kepimpinan orang muda hari ini mesti melihat perkara ini, bukan perkara AI ke semata-mata yang saya kata tadi, tapi jangan tinggalkan, jangan lupa bahawa perjuangan paling penting kita adalah untuk merapatkan jurang kemiskinan antara rakyat kita. Ya, kalau itu tak dapat dilakukan, saya anggap kita masih gagal lah. Berkaitan dengan isu semasa, contohnya pada hari ini kita dah ubah
terjajah tahun 6 tu kepada Darjah 1. Jadi Belum lagi kan? belum lagi, tapi maksudnya apa Datuk Seri baru Ya, sebenarnya kalau kita lihat negara maju memang 6 tahun dah Darjah 1. Kita je belum lagi. Cuma dari segi persediaan kita, bila kita nak laksanakan itu menjadi pokok persoalan dia lah. Benda tu bagus, tapi kalau kita buat dalam keadaan yang belum bersedia, dia jadi tak bagus. Kan? Dan dia juga kena lihat dari segi kita kena konsisten dengan tindakan yang kita nak lakukan. Kalau tidak, dia akan menyusahkan rakyat. Sebagai contoh, kalau kita tak cukup lagi, cikgu tak ada lagi, kelas tak cukup lagi dan sebagainya, kita buat, akhirnya menyusahkan. Dan tiba-tiba bila kita rasa menyusahkan, akhirnya kita batalkan. Jadi yang susah adalah rakyat. Perkara ni pernah berlaku dulu waktu tahun berapa saya dah lupa, 80-an lah hujung. Daripada Darjah 3, pelajar Darjah 3 yang dia ambil peperiksaan, kalau dia cemerlang, dia naik Darjah 5. Anak saya jadi mangsa lah. Dia Darjah 3 lompat kelas jadi Darjah 5. Waktu dia Darjah 1, Darjah 2, Darjah 3 tu dia pelajar cemerlang sentiasa. Tapi bila lompat kelas, dia dah tak boleh dah jadi pelajar cemerlang sebab dia tak belajar untuk Darjah 4. Terus masuk Darjah 5. Dalam Darjah 5 tu pelajaran Darjah 4 tu dia belajar jugalah. Tu lagi confused lah. Kawan-kawan dia dah Darjah 5, satu kelas dengan dia tu. Dia belajar juga Darjah 5, tapi pelajaran Darjah 4 pun dia belajar. Jadi terlampau kelang kabut. Akhirnya kajian nampak yang benda tu tak bagus. Dibatalkan. You dah mangsakan pelajar-pelajar tu. So macam ni. Saya setuju 6 tahun tu sebab memang di luar negara, negara maju 6 tahun dah jadi Darjah 1. Kita masih lagi 7 tahun. Dah lama ni, daripada 7 tahun daripada dulu. Tak pernah berubah. Cadangan kajian nak ubah. Okey. Cuma saya kata tadi kena perhatikan dari segi kemampuan kita. Dari segi guru cukup ke tak cukup. Kelas sekarang pun ada kelas. Sekarang ni cadangan kelas buat macam dulu balik. Sesi pagi, sesi petang. Sekarang dah berubah. Petang kalau setengah sekolah tu, sesi petang tu macam-macam ada juga. Kurikulum punya aktiviti dan sebagainya. Takut tak cukup kelas. Jadi yang pentingnya cadangan itu biarlah dikaji dengan teliti, dan saya berpandangan kena dapat suara daripada akar umbi. Saya baru rasmi program di sekolah baru ni, mesyuarat PIBG. PIBG itu diberikan peranan untuk menyuarakan pandangan daripada akar umbi. Sebab PIBG yang tahu. Satu ibu bapa guru-guru dia tahu apa benda yang kehendak dan benda masalah di bawah ni. Jadi suara akar umbi tu elok dapat pandangan daripada PIBG. Lepas tu barulah buat kajian macam betul-betul dan katakan nak tetapkan 2030 contoh. Then okey, kita still ada masa 3-4 tahun ni untuk perfectkan benda tu. Satu ketika dulu zaman Dr. Mahathir, English, matematik dan sains dalam bahasa Inggeris hancur tu budak-budak Melayu. Saya waktu tu saya pemuda UMNO, saya menentang. Kata tak boleh nak buat immediate. Cikgu yang mengajar matematik bahasa Inggeris tu, dia pun tak operati cakap Inggeris. Betul? Masa tu kan? Ya. Masalah kat kampung lah, benda-benda macam ni. Kita orang kampung, kita tahulah. Ya. Sejauh mana? Sebab diorang tu belum beli makanan lagi. So diorang nak beli asam pedas Sogo, boleh tak? Belilah. So masa tu English dan sains, dia kata kita tak, masa tu saya pemuda, saya kata tak setuju sebab saya tahu dekat bawah ni macam mana. Cikgu English pun cakap bahasa Melayu dalam kelas. Di Pantai Timur, Kelantan, Pahang, Terengganu ni. Cikgu English tapi explain dalam bahasa Melayu dalam kelas. Kalau tidak tak faham juga budak-budak kampung. Ini pula itu
English class. Ini Mathematics and Science. Dah lah term tu sebenarnya sama je, bahasa Inggeris bahasa Melayu kebanyakannya kan. Betul. Jadi tak payah gunakan bahasa ni je, bahasa Melayu je kita kata. Tapi betul, akhirnya cikgu yang mengajar dia dapati tidak mampu menguasai bahasa Inggeris untuk mengajar Mathematics and Science bahasa Inggeris. Akhirnya dibatalkan. Dah lah hura-hara dah pun dah 3 tahun dah jadi mangsa. Kesian. Lepas tu batal. Jadi benda-benda macam ni, benda yang bagus, tapi kalau pelaksanaannya kurang bagus, jadi tak bagus. Betul. Jadi biarlah benda yang bagus dilaksanakan nanti dengan sempurna, barulah okey. So keperluan cikgu, keperluan kelas dan sebagainya perlu dikaji betul-betul lah. Maknanya kita setuju dengan cadangan tu, tapi mesti dapat pandangan seluruh rakyat dan juga biarlah sudah bersedia barulah laksanakan. Nak tanya sikit Datuk Seri, macam sekarang bila Datuk Seri dah tidak menjadi Perdana Menteri, ahli parlimen jadi masih meneruskan sebagai ahli parlimen, wakil rakyat di Dewan Rakyat. Jadi apakah maksudnya penglibatan berkaitan dengan di parlimen, di Dewan Rakyat? Parlimen saya datang setiap masa, ya. Macam orang lain juga ada soalan semua. Cuma tumpuan saya lebih kepada bera lah sekarang, ya. Sebab saya bermula di bera. Biarlah saya berakhir di bera dengan orang bera happy dengan saya, ya. Since saya sekarang dah tak pegang jawatan tinggi dalam parti, tak pegang jawatan dalam kerajaan, jadi waktu saya dah banyak. Jadi saya kalau setiap minggu pun saya balik ke bera lah. Waktu saya mula 2004 jadi ahli parlimen, saya balik setiap minggu, Jumaat, Sabtu, Ahad mesti di bera. Setiap minggu, never miss. Bila saya jadi menteri tahun 2008, sampailah saya jadi Perdana Menteri, waktu ke bera tu dah agak berkurangan. Kalau setiap minggu saya balik, waktu saya jadi menteri daripada 2008 sehingga 2012, Menteri KPDN dengan Menteri Belia dan Sukan dan KPDN KK. Lepas tu Menteri Pertanian dan Menteri Luar Bandar. Lepas tu Menteri Pertahanan. Lepas tu PM, TPM, PM. Waktu semakin berkurangan. Waktu saya jadi menteri, saya alternate week lah, minggu ni balik, minggu depan tak balik. Sebulan dua minggu lah, dua kali saya balik dalam sebulan. Kalau dulu setiap minggu, ini 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Bila saya jadi PM, saya dah tak boleh 2 minggu sekali lah, sebulan sekali je lah. Jadi semakin lama semakin kurang. And then now saya dah tak ada apa, dan saya boleh cover balik lah bagi apa yang saya tak balik tu. Jadi saya boleh balik setiap minggu ataupun 2 minggu sekali minimum saya akan balik. Tapi kalau ada program setiap minggu, saya balik juga setiap minggu. Jadi tumpuan saya lebih kepada bera lah, ya. Walaupun orang bera dah happy, semua benda pembangunan tu semua dah ada, hospital ada, MRSM ada, camp tentera ada, PPD baru ada, semua jalan baru, jalan besar. Tapi still saya dengan dia orang tu sebab saya dah bermula awal. Saya kata tadi saya jadi AJK bahagian umur saya 27. Tahun 87. 20 tahun lah. Jadi saya kenal semua ketua-ketua cawangan. Semua saya kenal lah. Jabatan kuasa masjid lah, apa benda tu, semua geng-geng saya waktu muda. Tapi oleh kerana saya pegang jawatan, saya kurang sikit. Dia orang faham. Dia orang tak marah kat saya lah, dia orang faham. Saya explain kat dia, bukan saya kena jaga seluruh Malaysia juga. Sebab saya bukan menteri bera. Saya menteri Malaysia. Itu kena jaga. Jadi dia orang faham. Walaupun dia orang faham, tak pernah dia orang marah kat saya. Tapi saya rasa tanggungjawab saya lah. Waktu yang hilang tu biar saya kembalikan. Waktu patut saya dengan dia orang, saya tak ada. Terus sekarang biarlah saya dengan dia orang. Kalau saya habis setakat jadi ahli parlimen biasa pun, sekurang-kurangnya saya puas hati. Saya jaga orang bera dengan baik. Itulah saya pun tak pernah sampai lagi bera. Okey, bera sekarang maju.
InsyaAllah nanti kita boleh datang ke Bera. Orang Bera lepas Temeloh tak? Temeloh, kalau daripada Temeloh terus ke Kuantan, kalau ikut highway dia kena keluar dulu. Masuk bandar Temeloh, kemudian dia mengilir sungai. Lebih kurang setengah jam lah daripada Temeloh. Dan last kot Datuk Seri. Kalau Datuk banyak soalan saya takut Datuk Seri ada masa. Saya tak ada apa. Okey. Last soalan berkaitan dengan Yayasan Keluarga Malaysia. Bila saya tengok Datuk Seri lepas dia tamat Perdana Menteri tapi terus bersama dengan Keluarga Malaysia ni dalam membentuk Yayasan Keluarga Malaysia. Tak sedar saya dia adalah yayasan yang membantu keluarga-keluarga anak-anak yatim yang terkesan dengan COVID-19. Boleh Datuk Seri ceritakan berkaitan dengan Yayasan Keluarga Malaysia? Banyak negara yang fokus COVID ni waktu COVID saja. Post COVID, bila COVID dah selesai, habis tanggungjawab kerajaan. So Malaysia pun boleh macam tu. Dah bila COVID dah habis, kita ada istilah endemik, habis dah tanggungjawab kerajaan dari segi COVID pasal pandemik tu dah okey lah, dah selesai. Tapi saya duk tengok kesan daripada COVID tu ada yang kita lupa, melibatkan anak-anak miskin, kadang-kadang ibu bapa mereka miskin. Waktu ibu bapa dulu pun dia susah, tiba-tiba ibu bapa tak ada, setengah tu duduk rumah nenek tak kerja, nenek jadi dapat duit daripada kebajikan masyarakat, dia nak hidup sendiri pun susah lagi nak pera cucu, kan? Ada yang duduk rumah pak saudara kerja driver lori. Jadi benda-benda macam ni kita tengok tak fair kepada budak-budak ni. Budak-budak ni lah yang paling trauma berbanding dengan orang lain. Orang lain mak bapak meninggal sampai ke kubur boleh hantar, cium dulu jenazah bapak dia, mak dia, lepas tu hantar ke kubur. COVID tak boleh, pergi hospital pun tak boleh, tengok jauh-jauh dalam cermin je. Bila mak bapak atau mak meninggal, dia pun tak boleh hadir bersama, tak boleh nak cium dahi ibu dan sebagainya. Kubur tak boleh pergi, kubur duduk jauh-jauh, tak boleh pergi. Kalau pergi pun pakai EPA lah. Tapi kebanyakannya dia tengok daripada jauh. Jadi dari segi trauma tu, waktu mak bapak meninggal paling trauma berbanding dengan orang lain. Tiba-tiba kehidupan lepas mak bapak meninggal, walaupun COVID dah tak ada, dia menghadapi kehidupan yang amat sukar. Kerana seperti yang saya kata tadi, dia duduk dengan nenek, duduk dengan uncle, duduk dengan kakak dan sebagainya. Jadi sebab itulah orang ni mungkin boleh membantu sikit-sikit lah, tapi bukan komit, tak boleh nak komit setiap bulan lah. Dia pun ada masalah masing-masing. Jadi saya wujudkan terus Yayasan Keluarga Malaysia ni yang khusus untuk jaga anak-anak yatim dan yatim piatu yang bapa mereka meninggal kerana COVID. Dan kita bagi dia duit cash untuk mereka hidup belajar ni dengan sebanyak RM200 untuk nak 15 tahun ke bawah dan 15 tahun ke atas RM250. Setiap musim perayaan kita bagi duit. Macam raya ni, baru ni saya pergi ke Johor untuk Tahun Baru Cina, keluarga Cina. Ni raya ni keluarga Melayu, anak-anak yatim piatu Melayu ni, Islam ni akan terima, kita bagi one off RM300. Kalau dia pelajar cemerlang, kita bagi masuk sekolah dan kita akan jaga dia orang sampai ke universiti. Tamat universiti, first degree lah. Master, PhD kita tak bagi, tapi kita bagi setakat first degree, kita bagi. Kita akan tanggung dia belajar sampai habis, dan barulah kita rasa tanggungjawab kita habis. Jadi tanggungjawab kita Malaysia ni berbeza dengan negara lain. Dengan COVID ni, sampai anak-anak COVID ni tamat pelajaran mereka dan boleh hidup sendiri. Itu yang kita buat. Waktu saya tu saya bagi 25 juta dan kita tahu pembelanjaan lebih kurang 5 juta setahun. Ini duit ni dah tak banyak ni. Kita tak tahulah kerajaan sekarang ni bagi ke tak bagilah. Setakat ni belum dapat lagi lah. Lepas tu kita sekarang buat larian Keluarga Malaysia,
Macam-macam ni. Ini tujuan dia untuk standby lah, kalau kerajaan tak bagi duit, kita dapat cari sendiri lah. Takut juga. Sebab kalau tak cukup duit nanti, macam mana nak tanggung dia orang. Tapi itulah yang kita buat berbanding dengan negara lain. Negara lain tak buat. Larian Keluarga Malaysia tahun ni ada Datuk Ada, Seri? mesti ada. Setiap tahun ya sekali? Setiap tahun kita buat. Tahun ni, baru ni kita buat di Taman Berbuk. Ramai. Pasal kat bandar kan. Ya. Dulu kita buat dekat Cyberjaya, jauh sikit lah. So itulah peran yang kita buat dan yang mampu saya buat. Dan saya masih chairman lagi lah. Chairman pun kita tak ambil allowance, tak ada apa, zero. Kita tolong je. Sebab saya pernah turun sendiri. Ada satu Negeri Sembilan tu India. Dia duduk rumah tok dia. Tok dia pun penerima kebajikan. Rumah pun tak ada. Jadi kawan-kawan ni kita boleh bantu. Ya. Okey, baik. Rasa itu saja kita punya soalan sesi wawancara pada hari ini. Saya lah mengucapkan, mewakili kami semua ni, mengucapkan terima kasih banyak-banyak Datuk Seri kerana meluangkan masa bersama kami dalam kesibukan ke kawasan dan program-program yang lain. Jadi kami sangat hargai, dan segala kita punya pertemuan, perbincangan pada hari ini akan kami ambil sebagai satu nasihat dan pegangan, sebagai prinsip kepada kami, insya-Allah menjadi seorang yang berjaya pada masa yang akan datang, insya-Allah. Terima kasih Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.